Perasan tak? Depan Angel ni, depan Hafiz Enterprise. Banyak betul barang baru turun kan? So, acik-acik dah nak dekat akhir tahun 2025, Angel ambil tahun ni, Bos Ijan nak buat clearance dekat Hafiz Enterprise. Biasanya Angel dekat gudang Bos Ijan. Kalau nampak bangunan besar macam ni, warna hitam macam ni Hafiz Enterprise. Dan bestnya kita buat function malam tau acik-acik. Dari 9 malam sampai 3 pagi. Untuk acik-acik yang selalu tengok Bos Ijan kan, ramai yang tanya, tak ada ke Ganesha bawah RM10,000 tu? Dekat luar tu. Break kita letak. Ganesha bawah RM10,000. Lepas tu dekat dalam tu pun sama. Ganesha seakan serupa dengan Acik Zahra punya yang lepas kita baru je sold RM42,000 lebih. Yang dalam bilik kaca tu RM6,000 lebih je acik-acik. Bukan tak ada. Ada dah kita bawa masuk sebab ramai yang request. Lepas tu ada tak acik-acik yang minat set Cobra ni? Ni, acik standby. Lain lagi sekarang kan musim banjir. So, nanti Angel ataupun Bos Ijan akan bagi tahu tarikh bila kita nak buat clearance dekat Hafiz Enterprise. Yang paling penting, banyak barang untuk acik-acik dan acik-acik standby tau. Ni kedainya. Yang salah tempat tau acik. Yang paling penting, waktu malam je kita function, kena walk in terus. Jangan beli online, walk in terus. Tengok dulu barangnya depan-depan.